Nak biasakan pada yang tak biasa, kena terkejut dulu. Tapi kalau kita tak buat dia terkejut, sampai bila sunnah Nabi takkan? Betul tak? Memang dia terkejut. Kenapa dia terkejut? Sebab dia terbiasa bagi salam pada orang yang dia kenal. Bila tak kenal, Assalamualaikum. Dia tak jawab, dia tanya, siapa ni? Jawab dulu. Sebab mindset dia ialah, kalau bagi salam pada orang kenal, salah. Bukan sunnah Nabi. Saya kalau selesai orang tak tengok, saya Assalamualaikum. Terkejut dia. Dia tak jawab pun. Apa? Kita biasakan. Nak hilang proses tu ambil masa. Tapi kita kena mula. Kalau kita tak mula, siapa lagi nak mula? Betul tak? Berapa ramai yang belajar tapi tak ada amalkan sunnah ni. Ya. Lepas tu bila kita kadang-kadang lagi parahnya apa? Kita tak bagi salam. Selamat pagi. Good morning. Kan? How are you? Oh tu lancar je. Ha?